Jom teman saya buat sos salted caramel. Sos salted caramel ni saya drizzle atas mango banana pudding sedap doh deh. Tak boleh nak oyak ke sedap itu. Sediakan kuali non-stick. Kena kuali non-stick. Kalau dok dia nekak lah. Tak panas kuali pun tak apa. Masukkan gula. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Masa bubuh tu tak payah buka api lah. Bila dah siap bubuh tu barulah buka api sederhana. Goncang-goncang gula tu jangan kacau ni, nanti berketul. Masa ni jangan tinggal deh, goncang-goncang letak, lepas tu golek-golek letak. Tu cara dia, jangan kacau pula. Buat cara gitu sampailah gula tu larut dah keperangan sikit. Jangan perang sangat, nanti pahit. Bila perang macam dalam video tu, masukkan butter. Masa ni tak buka api dah, kacau butter sampai larut. Bila dah larut, masukkan susu full cream. Buka api perlahan dan kacau biasa bati. Bila mendidih macam ni, masukkan asin vanila dan garam. Kacau biasa bati. Masak sampai sedikit pekat. Kepekatan tu ikut cita rasa masing-masing lah. Sejukkan seketika. Awak boleh tengok kepekatan dia macam mana. Tengok dalam video ni dah. Okey, siap sos salted caramel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.